Tes, tes. Okay, bismillah, kita mulakan pagi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Asy Aziz. So pagi ni kita akan recap market semalam, hari Rabu kan. Hari Rabu kita akan tengok dari indeks. Mula-mula kita akan tengok S&P 500, lepas tu kita tengok Nasdaq kejap, Dow Jones, kita tengok Bursa Malaysia, kita tengok currency mungkin, lepas tu kita tengok futures macam gold, silver. Kita bagi test, tengok chart-chart yang kita boleh study, FCPO, kita tengok crypto, bitcoin, ethereum, dan kita tengok chart-chart yang cantik lah yang kita boleh study, ataupun yang chart tak cantik pun kita boleh belajar daripada mistik. So kita start. Bismillah. Mula-mula kita tengok S&P. Tengok S&P ada tak chart yang menarik dekat sini. Okay, sebelum tu kalau audio kurang jelas ataupun terlalu kuat boleh bagi tahu. Kalau tak nampak atau lag-lag boleh inform lah. So kita boleh alert lah, boleh adjust kita punya audio. Okay, kita start dengan S&P 500. Okay, kita tengok monthly dulu. Kita tengok monthly. Okay, sekarang untuk minggu ni kan masih lagi bullish lah. Kalau kita tengok hari ni 7,800. So dia break all time high minggu lepas dalam 6,994. So hari ni 7,000. So masih bullish kat sini. Dia break lagi all time high dalam minggu ni, bulan ni. Kalau kita tengok minggu ni pun masih bullish. Dia masih dekat atas tu, tak ada nampak penurunan. Okay, minggu lepas dia bagi lower tail dan dia rebound balik lah. So hari ni dia breakout, cuma dia tak breakout 2 minggu lepas kan. Minggu lepas ada high dekat 7036. So minggu ni dia cuba untuk break high 2 minggu lepas. So dia tengah cuba sekarang, tapi masih lagi bullish. Kalau tengok daily, okay, kat daily hari ni dia doji. So pagi tadi dia dah break kan atas ni, dia dah break all time high, cuma dia masuk balik lah dan dia buat doji. So masih, kalau tengok daily, buyer and seller masih berjuang bermatian-matian. Kalau kita tengok apa cerita intraday chart kan, kalau kita tengok malam tadi kat sini, petang dia break all time high kat sini kan. Kalau kita tengok sekejap, kita set indicator dulu. Okay, kalau kita tengok dia petang dia breakout kan, dia breakout all time high, cuma malam dia pull back balik. Okay, kat sini ada chart yang cantik tak untuk kita study. So kita buang dulu. Okay, kat sini macam nampak nice kan. So dekat sini pagi dia buat uptrend. Kita boleh tanda resistance kat sini. So ini sekadar pembelajaran je. Ingatkan sekali lagi. Okay, uptrend, cuma uptrend ni
pagi kan, so pagi low volume, cuma masih lagi volatile lah kalau kita tengok candle kat sini. Kat sini volume low kan, pagi sampai pukul 9 kat sini low Asia session. So kat sini nampak low kat situ, tapi masih uptrend, dan tengah hari dia test dan dia break dalam pukul 1. So dia buat all time high kat sini. Kalau kita tengok kat sini, dia naik beberapa mata dalam 55, 56. Pukul 2.30 dia bagi, sebelum tu dia bagi tail yang kedua. Lepas tu pukul 2.30 dia bagi strong candle. Lepas tu dia pull back, tapi tak nampak sign yang melemah. Oh, kat sini ada tail kan, tail high volume kat sini. Kalau kita tengok pukul 2, kalau kita tengok pukul 2 kat sini high volume, cuma dia bagi tail. So tail dia pun, kalau kita ukur body dia 15 tick, kalau tail dia lebih body ni. Kalau kita tengok 24 tick kan. So tail seller kuat lah kat sini. Cuma 4.5 dia try lagi dengan strong candle, cuma volume dia low daripada tail candle kan, apa tail candle. Kalau kita kat sini jatuh, decrease lah, dan lower apa tail volume ni, apa tail candle. So dia menjatuh kat sini, ada sign, lepas tu dia pull back, lepas tu dia break resistance pukul 8.30, dan dia pusing lah petang tu. Malam kita tengok opening pukul 10.30. Ok, volatile kat sini, cuma dia ikut petang punya trend. Kalau kita kecilkan lagi, ni time frame 2 minit. Ok, kalau kita tengok kat 2 minit pun sama, nampak strong candle, cuma tail, dan dia cuba lagi low volume dan dia pusing. Malam tak ada perubahan trend sangat, dia cuma ikut petang punya trend. Ni tengok 1 minit. Ok, kat sini opening kan, opening dia volatile, dia dalam range, dan dia breakout kat sini. Contoh kat sini kita boleh tanda ada resistance, dia test kat sini, tapi kat sini tembus kan, pukul 9.45 tembus sikit. Kita tengok 2 minit pun lebih kurang 3 minit. Ok, 3 minit pun nampak macam ok sikit. Ok, kat sini dia breakout pukul 11 kan, dan dia pull back sikit. Tapi dia tak break support yang kuat kat sini. So kalau dari breakdown ni ke support dalam 40 tick, so dia pull back dalam 23 tick. Lepas tu dia turun, cuma dia tak selaju mana lah, dia masih volatile lah kalau kita tengok kat sini, tapi masih downtrend. Dan pagi ni kita tengok dia lagi volatile kan, petang, dan dia main dalam range kat sini lah. So dia berehat dengan kuat kat sini, dengan volatile kan, volume pun kuat kat sini. Ok, itu untuk S&P 500. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak faham InsyaAllah kita akan jawab. Ok, untuk kita tengok Nasdaq pula. Nasdaq, kejap. Nasdaq kita tengok monthly dulu, kita tengok apa cerita. Kalau ikut kat sini masih bullish lagi, cuma kalau S&P tadi dia break kan monthly punya high, kalau kat sini dia all time high, cuma Nasdaq dia masih
belum break lagi all time high dia. Dalam bulan Oktober dia ada buat paling high kat sini. Cuma bulan ni dia masih cuba lagi untuk break all time high. Kalau kita tengok weekly, weekly minggu ni dia strong kan. Dia strong, bullish kat sini. So pagi tadi pun dia sentuh ke atas ni. Kalau kita tengok high kat weekly minggu ni 26349, 263. Dia tak touch lagi all time high kat sini. Kalau kita tengok daily, tapi masih bullish lah. Kalau kita tengok weekly kat sini pun ada support kat sini. So kita boleh tanda dia rebound kan. So nampak macam kuat support kat sini. Sebelum tu pun jauh kan kat sini. Lepas tu dia terus strong rebound. Dia berehat dekat sini kejap. Okay, dan sekarang masih lagi bullish lah. Kalau tengok daily hari ni, apa dia buat? Okay, kalau daily S&P tadi doji, kalau ni upper tail. Okay, dia naik juga. Lepas tu seller datang balik kan. Kita tengok intraday chart. Sama tak macam S&P tadi kan? Okay, ini all time high dia, so dia tak touch lagi. All time high kalau S&P tadi dia touch kan? Dia touch, lepas tu dia masuk balik. Kalau Nasdaq dia tak touch lagi. Cuma kita boleh study kat sini lah. Intraday chart lebih kurang, cuma ni lagi kuat dah dia naik kan. Volume pagi pun dia dah naik banyak kat sini. Ini dia sambung semalam punya cerita. Kalau tengok S&P tadi, sini kan. So dia buat range kan. Kalau semalam hari Rabu dia buat range. Kalau Nasdaq dia teruskan uptrend kat sini. Kat sini dia naik, dia buat small kat sini, dia naik lagi. Okay, kita study dekat sini lah. Dia ada buat range kat sini. Cantik tak kalau kita tanda resistance kat sini. Kita tengok 2 minit. 2 minit 1 minit. 1 minit macam kecil sangat pula kan. So kita tanda contoh kat sini lah. Pagi dia test dekat sini, cuma dia breakout tak ada volume lah sebab pukul 7 kan. Opening dia breakout dan dia teruskan kenaikan. Okay, contoh kalau kita ada jumpa setup macam ni dan ikut kita punya rules, macam mana kita nak entry kan. So kita entry strong candle, volume lower kat sini sebab pukul 7 pagi. So tak apa, kita buat simulasi je. Okay, tapi kat sini kita tengok tail dia panjang pula, 78, body 78, tail dia okay, kurang lah daripada body kan. So contoh kalau kita entry dekat sini, stop loss kita maybe dekat lower strong candle ataupun dekat candle black candle ni lah. Sebab nampak macam dia small consolidation kat situ kan, dia nampak macam ada support. So kita jalan lagi. Okay, kat sini dia cuba break kita punya tail, up tail, dan dia tak jadi dan dia bermain kat situ, small consolidation. Okay, kat sini ada volume lepas tengah strong candle. So kita boleh naikkan kita punya trailing mungkin dekat break even dulu. Lepas tu kita set alert dekat below strong candle ni. Okay, kita tarik ini trailing, kita secure kita punya profit kan dekat sini lah. Kat support consolidation ni, alert kita letak kat strong candle, below strong candle. So kita jalan lagi, ni pagi.
Okay, ada lagi strong candle cuma dia masih uptrend, so kita stay dulu dekat below first strong candle ni kan. So kat sini dia masih naik. Okay, kat sini nampak macam ada tail followed by strong candle. Kita boleh naik lagi. Kita punya trailing kat sini dan kita punya cut loss kita naikkan lagi dekat below strong candle ni. Rasa dia naik lagi. Okay, kat sini ada sign dia pull back, cuma dia masih lagi atas kita punya alert kan, so kita tak tengok lagi. Okay, kat sini dia rehat pagi. Okay, kat sini dia macam ada test kat sini pukul 11.30 macam tu. Dia test, dia buat lower tail kat sini, so adakah dia akan break. Okay, kat sini nampak break, cuma kat sini contoh alert kita ni kan touch. Lepas tu adakah kita perlu entry, depends pada kondisi black candle ni. Kalau dia strong dan volume high, kita boleh exit lah. Tapi cuma kat sini 11.44 pagi dia tak strong sangat kan, so kita boleh adjust dekat lower tail ni lagi. So kita tengok candle yang akan datang adakah dia break. Okay, kat sini dia rebound, so kita boleh adjust terus lah dia punya support. Alert kat sini. Okay, kita tengok lagi dia naik ke. Okay, kat sini strong candle pukul 2 kan, pukul 2 strong candle, tapi ni very strong. So kita tengok lower time frame 1 minute. Kita letak dekat half body kan. Half body pun 1 minute tak ada, so kita agak-agak je. Kita letak alert kat sini. Okay, kita tengok lagi candle yang akan datang. Okay, kat sini ada lagi strong value, kita letak lagi dekat black candle. Okay, kat sini ada lagi, ni petang kan, so kalau S&P tadi tak agresif sangat macam Nasdaq kan. Nasdaq agresif sikit. Okay, kat sini pun kalau dia naik banyak, dia turun pun laju lah. So kat sini dia rebound sikit kat kita punya alert kat trailing. Okay, kat sini dia rebound dan okay, kat sini dia break kan. Cuma macam tadi dia tak strong kan, so kita boleh tahan lagi. Mungkin kita boleh adjust kat sini kat lower tail ni. Rebound, cuma kat sini resistance strong kan, sebab strong candle. Dan kalau kita tengok ada sign juga kat sini 50 tick, sini 40. So volume menurun kat sini kan, kita kena jaga-jaga. Okay, kat sini nampak macam strong candle, kita boleh exit lah kat sini pukul 4. So kita close position dekat sini, exit. So kalau kita tarik dari sini, dari kita entry pukul 7 sampai petang pukul 4 dalam 600. So kita leave current replay. Kita tengok adakah dia naik balik ataupun dia turun. So dia turun lah, macam S&P tadi kan. So kita boleh anggap kita punya exit ni ok lah, sebab dia break double support kat sini kan, 1, 2, so dia break. So dia try rebound dan dia dah penat lah kat sini. So sebab sini pun nampak strong kan kat sini. Strong resistance ada 2. Satu dekat sini, nampak ada upper tail juga, satu dekat sini. So 2 sign support pun ada kat sini, 1, 2, dia dah break, kita boleh exit lah. Okay, itu untuk Nasdaq. Masih lagi bullish untuk long term. Untuk daily, weekly, monthly masih lagi cantik kan. Cuma weekly, cuma intraday je bearish lah, masuk petang tadi sampai sekarang. So kita tengok pukul
Kita padam dulu yang tadi, yang pagi tadi punya simulation. Kita tengok malam tadi. Malam tadi kat sini dia terus breakout. Kalau S&P tadi dia dalam range dulu kan, opening. Kat sini dia terus breakout dan dia turun lah. Nasdaq cuma dia tak buat setup yang jelas sangat kat sini. Dia volatile je. Sebab pagi dia dah bagi kot. Pagi dia bagi, malam dia terus tak ada setup, terus turun je. Tu Nasdaq. Suara jelas Kalau kuat sangat, raja-raja. Kita tengok Dow Jones. Dow Jones macam mana? Dow Jones ini Selasa. Dow Jones macam sunyi sepi je. Tak naik macam Nasdaq dengan S&P. So kita start daripada monthly dulu lah. Dow Jones. Monthly macam S&P. Dia all time high, cuma dia upper tail juga kan. Monthly bulan ni bullish, cuma dia tak ada kat sini. Bulan November dia doji, bulan April dia lower tail. Dia tak ada lagi candle hitam untuk dia rehat. So Dow Jones masih lagi uptrend. Dan kita nanti bila dia akan berehat lah untuk monthly. Kalau weekly minggu ni dia masih doji, sama macam 3 minggu lepas. Sama je doji, cuma minggu ni punya doji uptail. Sebelum ni macam lower tail punya kan. So adakah dia penat untuk weekly? Kita tengok daily. Daily kat sini. Dia sama macam Nasdaq juga kan. Dia dalam range juga. So Nasdaq pun kat sini dalam range. Tengok kat sini ada resistance. Cuma Nasdaq tadi besar lah dia punya range. Kat sini baru kecil. Kita tengok intraday. Kita tengok pagi tadi macam senyap kan tadi kan. Dia tak uptrend macam Nasdaq. Kat sini pagi tadi dia senyap je. Dia naik sikit, dia rebound daripada downtrend semalam kan. Naik sikit, lepas tu dia sideways. Malam pun sideways juga. Dia tak pergi ke mana lah Dow Jones. Tapi dia berlawan lah. Dua orang kat sini, seller dengan buyer berlawan. Dia masih dalam range lah. Tu untuk index. Sticky index masih bullish. Nasdaq, Dow Jones dengan S&P. Kita tengok bursa FKLI. Bursa kita tengok monthly dulu. Monthly sekarang masih lagi bullish, strong bullish. Nampak strong candle kat sini kan. So bulan ni masih cantik weekly. Tapi monthly kita tengok resistance kat sini kan. Ada bulan 2018 dengan 2014 punya resistance. Tapi masih lagi jauh. Cuma dia dah break dua resistance kat sini kan. Satu kat sini, satu kat sini. So dia dah break dua kat sini. So nampak with strong candle. So nampak cantik lah kat sini. Kita tengok weekly pun masih lagi uptrend, strong. Kita tengok daily hari ni, daily pun strong. So masih bullish untuk hari ni. So kalau kita tengok daily punya consolidation kat sini,
kita boleh tarik kita punya trailing kat sini kan. Kalau dia break ni tak cantik lah. Tapi overall daily, weekly, monthly masih lagi strong bullish. Cuma kalau dia break ni tak cantik lah untuk daily, sebab dia strong kat sini. So tunggu dia rehat. Kalau tengok weekly pun dia bagi long upper tail kan. So dia belum lagi rehat, dia baru fresh breakout. Kita bagi dia momentum dia untuk jalan. Monthly pun nampak strong. So adakah dia akan break dua resistance ni? Nampak kat sini double top kat sini. So sekarang dia try rebound balik. Cuma hari ni black candle. Ni malam tadi kan, hari semalam dia berehat. Cuma kalau dia berehat kat around here masih lagi okay lah, bullish kan. Dia rehat, so dia naik balik, dia rebound, okay lah. Contoh dia rebound kat sini. Cuma kalau dia break resistance line merah ni kan, dia break sini, dia cari resistance line ni, kita boleh monitor lagi lah untuk adakah bursa masih lagi cantik atau tak. Okay, kita tahu yang sekarang ringgit Malaysia sangat dominan. So kita tengok, kalau kita tengok minggu lepas kita ada buat recap untuk akankah dia break Januari 2021 ni kan. So minggu ni dia break with strong black candle lah. So nampak ringgit Malaysia masih mengukuh kat sini. Kalau kita tengok sini 2% dia turun kan, 2%. Kalau kita tengok dari ni, dari November dia turun cow punya. Kalau untuk daily lah, untuk weekly turun berapa persen 6% dia turun. Kalau monthly memang lagi nampak jelas lah. Lagi cow daripada atas ni kan, dari 2024 dia bagi. Kalau kita tengok kat sini macam triple top kan. Cuma kita buka lower time frame. Okay, kat sini kan dia bagi triple top kat sini. So dia break neckline ni, boom, dia turun. Tengok dia ni monthly kan, dia turun. Kat sini dia rehat jap. So kita tunggu adakah dia akan rehat kat sini sebelum dia turun lagi kan. Kalau turun lagi memang beli USD kan, beli USD lah, hold, tunggu dia naik balik. Okay, tu 3 minit. Kita boleh study ke 3 minit? Tak nampak apa. So daily, weekly, monthly bearish lah, tapi bullish untuk ringgit lah. Ringgit mengukuh sekarang 3.91. Okay, tengok dia nak berehat atau dia junam lagi. Okay, kita tengok emas pula. So emas memang momentum masih kuat. Memang kau nya dia naik weekly, strong candle lagi. Daily pun hari ni lagi. Kita tengok untuk hari semalam dia bagi macam apa tail kan, macam nak rehat kan. Tapi sebaliknya hari ni 5% lagi dia naik. lagi kau punya. So kita ingatkan dia nak rehat kat support. Mungkin kat daily support dia padam dulu. Padam. So kat daily cuma support daily jauh sangat lah. Jauh. Kalau kat sini dalam berapa persen ni?
dalam 15%. So sekarang kena careful lah sebab dia tak rehat lagi sepanjang dia buat kenaikan kat sini kan. So kalau kenaikan yang cantik, dia macam ni lah. Okay, kenaikan cantik kat sini lah. Dia naik, dia rehat, naik, rehat, naik. Okay, kalau sekarang dia macam ni kan, naik tak rehat kan. So kalau naik tak rehat ni, dia akan jatuh macam ni bulan Oktober. So bila jatuh macam ni, kita expect jatuh dia akan laju lah kalau dia tak rehat. Kalau dia rehat macam ni, okey lah. Dia naik sikit, dia turun, dia rehat dia. Tapi kalau dia naik banyak sekaligus, dia turun pun banyak. So support dia jauh kat sini. Kalau kita tengok weekly pun sama, support dia jauh sebab dia naik banyak kan. So sekarang orang berebut. So momentum masih up. Kita tengok hari ini, tengok intraday chart hari ini. Okay, tengok uptrend macam index. Cuma index malam dia downtrend kan. Tapi emas dia bukan downtrend, dia rehat. Contoh pukul 10.30 kat sini kan, dia rehat daripada uptrend pagi. Kalau nak index, dia turun petang, lepas tu macam ni kan. Cuma emas dia tak turun, dia naik, dia rehat, dia naik lagi. So ini cantik lah kalau kita tengok intraday, masih bullish. Okay, tengok sini. Sini macam index tadi kan, kita boleh study kat sini. So kat sini dia uptrend, volume. Ni untuk hari Selasa, lepas tu dia buat test hari Rabu dan dia breakout per pagi. Oh, kalau index dia breakout pukul 7 kan, opening pagi. Kalau emas, kalau gold dia breakout 4 pagi sebelum close. So dia naik terus berapa persen ni, 4 pagi sampai petang dia naik dalam 3% dalam beberapa ribu mata. Lepas tu petang dan malam dia rehat, sekarang dia naik lagi. Kalau index dia dah senyap kan, dia duduk kat bawah tu. Tapi emas masih momentum masih strong. Kalau kita tengok 2 minit pun okey, 1 minit pun strong. So emas momentum dia tengah strong lah, cuma kena careful sebab support dia jauh. Kalau kita tengok ETF bursa, adakah dia break? Okey, ini hari ni kan, daily dia dah break all time high RM6.29. So ETF pun dia follow global punya price. So cantik lah kat sini. Kalau ETF support dia tak sejauh global tadi lah. Kalau emas ni support dia sini kan, Disember. Kalau ETF support dia, mari kita tengok kat sini. Kat sini ada gap kan, so kita boleh tahan dia juga kat sini. Kat sini pun ada support, sini pun. So tapi gold ni bukan untuk trade kan, untuk simpan biasanya emas. So kita tengok untuk kita beli dan jual dekat better price lah, bukan untuk trading hari-hari kan. So better kita tengok monthly lah, untuk kita hold long term untuk emas. Okay, ada soalan boleh Roger. Audio jelas Kita nak go kepada kripto. Okay, kripto pula, Bitcoin. So kalau tengok daily,
Bitcoin masih within range juga kat sini kan. So Bitcoin sama, Ethereum pun sama, altcoin lain pun sama. Cuma SRP Oktober dia buat tail. Kat sini tak ada tail macam XRP tadi kan. Kat sini ni XRP support dia kat sini tadi. Tapi Ethereum dah jatuh dari Oktober. Bitcoin pun dah jatuh dari Oktober. So kita study 1 hour ada chart yang cantik tak? Okay, kalau kita tengok untuk hari ni kan, tengok intraday, tengok 3 minit ada je. Kalau kita banding dengan indeks tadi dia sama macam Dow Jones, dia masih within range kan. So dia tak uptrend sangat, dia tak downtrend sangat. Kita tengok 1 hour kat sini dia macam nak buat, dia macam nak terjun lagi kan. Kalau kita tanda resistance kat sini, masa dia break lagi, cuma buyer datang support price kat sini, dan sekarang dia rebound. Okay, kita tengok adakah dia break another resistance kat sini. Kalau break lagi, dia lagi nak menjunam kat sini kan. So resistance support, resistance dia kat sini. Tapi kalau tengok 1 hour ni, trend dia masih downtrend lah. So seller masih memasai. Kita tengok daily pun sama kan, within range. 1 hour downtrend. Ethereum pun lebih kurang. Kat sini ada yang nice tak? Ini dia terus junam je kan, dia tak ada setup. Kat sini kita tengok 10 minit. Kat sini macam ada. Kat sini dia terus junam kan. So okay, macam mana kita nak exit kalau berlaku perkara ni kat kita kan. So kita buat simulation untuk Ethereum. So contoh, ada resistance kat sini. Okay, resistance kat sini Ahad dia test, lepas tu dia breakout kat sini. Okay, contoh kita masuk kat sini, kita punya stop loss dekat previous support kan. Kita replay mode dulu untuk Ethereum. Okay, contoh kita masuk kat sini, stop loss bawah ni dalam berapa persen tu. Sini sebab 10 minit kan. So tak apa, kita tengok ini dalam point. Kita tengok berapa point kan. Ini dalam 3000 point. Tak apa, kita just study je. Kalau kita tengok persen pun below 1%. Tapi selalu untuk Bitcoin besar-besar ni, kita bukan trade guna low time frame lah. Tapi kita just untuk study lah. Kalau berlaku downfall macam tadi kan, so supaya kita tak panik, kita save kita punya account daripada blow. So kita tengok take entry kat sini, stop loss kita dah letak, alert kita letak kat resistance line. So kat sini, okay, sini alert terdengar sebab dia dah break. So kena careful.
Tapi tak apa je sebab masih lagi kat atas. Okay, kat sini the breakout. Okay, breakout kat sini kan. So kita boleh naikkan trailing dekat sini. So kita letak alert dekat below support ni. Sebab dia dah breakout. Consolidation kat sini ada console kan. Ada consolidation. So dia breakout, strong candle, volume up. Kita naikkan trailing. Okay, kat sini dia pullback. Okay, sini dia pullback, strong pullback sebab naik pun. Okay, kat sini. Okay, kat sini sepatutnya kita dah exit lah kan. Contoh dekat sini tadi. Kat sini patutnya kita dah exit. Contoh kita entry kat sini, exit awal lah sebelum dia hit kita punya stop loss kan. Kat sini kita dah naikkan cut loss kita tadi sebab ada strong candle, kita naikkan. So kita exit awal. So kita boleh protect kita punya capital. So kat sini dalam 1340 point. So berbanding kita punya cut loss kat sini kan 3000 point kan. So half kita selamatkan. Kita protect kita punya capital. So apa jadi kalau kita tak exit? Kita rasa dia nak rebound balik kan. Kita nampak setup cantik. Lepas tu sini pun nampak macam strong, buyer ada, tapi dia break kan. Dia tak cantik kat sini. Strong candle makan semua candle-candle kecil ni kan. So dia tamak, dia ingatkan dia nak naik, boom. Kalau lagi dia tak ikut rules, dia tak letak stop loss, makin hancur capital dia. Ingat dah naik sangat, makan. Ikut, sebab tu jangan trade guna emosi lah. Kita letak je stop loss walaupun contoh kat sini hit kita punya trailing. Lepas tu dia naik lagi tinggi kan. So kita boleh cari another setup kat sini. Another setup, kalau tak ada setup bukan rezeki kita lah. Kita selamatkan daripada bad habit lah. Kalau contoh untuk trade-trade akan datang sama macam ni, adakah kita nak guna bad habit sebelum tu? Kita ingatkan dia nak naik, last sekali jadi macam ni. So lebih better untuk kita exit kalau kita tak nampak cat tak cantik, walaupun dia akan naik ke, itu bukan urusan kita. Kita selamatkan dulu apa yang kita boleh selamatkan, sebab kita tak nak berlaku jadi macam ni lah. So kalau dah jadi macam ni, emosi pun dah, mental pun dah tak stabil lah. Okay, itu untuk kita exit kalau market berlaku sebaliknya. Okay, ni pun cantik juga untuk study ni. Resistance, cuma dia tak ada test lah. Dia terus breakout kat sini pukul 1 dan dia terus jurnal lah. Okay, kita study sikit je. So kat sini macam mana untuk kita exit kan. So kat sini kita nampak dia dalam trend cantik. Okay, kat sini nampak contoh kita letak trailing kat sini kan. Kat sini pun sign ada lower tail. Cuma dekat sini pukul 1.40 dia tak break, dan dekat pukul 11 dia break. So kita boleh exit, dan kalau kita tengok memang dia boleh turun lagi. Tapi kalau kita tak take profit, dia sideways balik, dia naik dia. So jangan letak emosi kita bercelaru lah dalam kat sini. Exit, TP. So selamatkan kita punya emosi, trade daripada emosi. So tengok dia sideways, dan kalau lama-lama pun nak pergi mana. So kita just ambil trading dalam masa dia buat kat sini je. So luar daripada tu dah tak cantik, dah tak nice, sideways, kita exit je. Okay, itu untuk crypto. Kalau siapa yang aktif tengok-tengok chat crypto, boleh komen lah.
kita berkenalan. Walaupun saya tak trade crypto, just buat study je lah, study check kat crypto. So akhir sekali kita tengok futures, tengok crude oil dulu. Crude oil malam tadi dia buat apa? Petang dia uptrend sama macam index. Kat sini macam ada setup cuma tak jelas sangat kan. Kita low, kita punya time frame. Dua minit. Okay, kat sini dia pacak-pacak je, dia punya setup dia. So risky sikit setup macam ni. Terlalu volatile kan. Kalau scalpers ke volatile sangat. Tapi kalau untuk swing low time frame ni, better kita cari setup yang jelas lah. So untuk crude oil, dia volatile, masih pacak-pacak. Kita tengok 1 minute, adakah sama. So tak nampak setup yang cantik sangat. Tapi cuba kita belajar kalau kalau kita kalau kita contoh ada entry kat sini kan. Kalau setup kita macam ni, kat mana nak exit? So kita tengok kat sini, uptrend dia slow and steady kat sini kan. Uptrend slow and steady, letak biru lah trend. Lepas tu kalau kita tengok support sebelum tu sikit-sikit kan, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Tapi kat sini dia turun banyak kan. So sebenarnya kita boleh exit kat sini sebab dia dah break slow and steady ni. So kalau dia dah break structure yang momentum steady ni, dia dah break, so seller banyak kat sini. So tak cantik untuk chart kalau kita hold lagi. Sebab kalau kita hold, akan jadi strong resistance kat sini. Contoh kat sini kan. So dia dah naik slow, naik slow, naik slow, bang. So tak cantik sebab apa? Tak cantik sebab resistance strong kat sini. So kalau dia nak break resistance kat sini, susah. Dia kena buat another support untuk dia break. Another setup yang cantik. Untuk kat sini dia main dulu, dia dah kumpul balik, baru dia break strong. Tapi kalau dia nak rebound terus boleh, cuma dia kena ada volume yang besar. Kalau kita tengok kat sini dah 10.5 kan. So sama ada dia nak turun lagi atau dia nak naik lagi. So better kita exit je daripada kita nak tunggu dia rebound balik, sebab dah tak cantik. So kat sini kita tengok dia memang downtrend dah pasang. So ini pun salah satu cara untuk kita exit. Kalau kita tengok chart tu slow and steady, lepas tu dia datang tiba-tiba volume, dia makan semua volume kecil-kecil ni kan. Dia makan volume kecil ni, dan kita boleh exit lah. Tak payah tunggu. Kalau nak tunggu lagi, contoh dia rebound kat sini kan, kita boleh tanda lagi trailing kat sini. So bila dia break ni, kita boleh exit. So lagi tak cantik lah untuk dia nak buat kenaikan kan. Dia sebab dia dah ada dua strong resistance. Satu kat sini, resistance yang first, second resistance kat sini. Lepas tu dia dah break dengan strong candle, strong volume, so susah dia nak tembus balik resistance kat sini. Itu untuk crude malam tadi. So pagi ni pun dia dah senyap, nak close dah kan. CPO
CPO bullish kan. Kita tengok bullish daripada hari ni kan, Selasa minggu lepas. So Selasa hold uptrend lagi kat sini. So kalau kita tarik sini sampai sini, so dalam dah 150 tick lah. So kita tengok adakah CPO ni masih maintain kebullishannya ataupun dia break gap kat sini. Kat sini ada gap kan. Kat sini pun ada sikit, cuma tak jelas lah. Tapi strong supportnya kat sini. So kalau hold, kalau entry kat sini hold, dan kita tengok pagi nanti adakah dia gap up atau gap down. Cuma kalau dia gap down kat sini kan, adakah kita boleh hold kalau dia gap down? Kita tengok gap tu macam mana kan. Kalau ada tail atas trailing ni kita boleh hold. Kalau dia break kita boleh exit. Kalau candle tak cantik dan ada sign-sign selepas tu, kita monitor lagi lah. So itu untuk FCPO. So ada sebarang soalan? Kalau tak ada, pukul 5 suku kita end live lah. Kita sambung untuk recap esok. So Allahu'alam, kita sambung esok. Ada soalan boleh roger. Stop judi, stop trade dengan emosi. Wallahu'alam. Assalamualaikum.